Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Sofia binti Sharifah Fairuz, wartawan TSTV Plus akan membawa para penonton melihat pemekasan pendidikan melalui bahan digital di SMK Tok Sentang. Di sebalik kehijauan dan ketenangan desa, wujudnya sebuah sekolah luar bandar yang menjadi pusat ilmu dan harapan. SMK Teluk Sentang telah memperkukuhkan bahan digital sebagai pemakin utama pembelajaran. Berada di makmal komputer SMK Teluk Sentang dan sekarang kita akan bertemu bual dengan penyeralis ICT SMK Teluk Sentang. Bersama saya Puan Zaitun, penyeralis ICT dan guru mata pelajaran Asas Sains Komputer SMK Teluk Sentang. Okey, pada pendapat cikgu, bagaimanakah bahan digital dapat membantu guru dalam memperkasakan pelajaran yang lebih efektif? Okey, pembelajaran digital ini akan dapat membantu murid untuk lebih aktif dalam pembelajaran disebabkan bahan-bahan digital ini seperti video, bahan simulasi interaktif akan menarik minat pelajar. Terusnya, apakah contoh bahan digital yang cikgu sering guna di dalam kelas? Okey, bahan pembelajaran yang digital yang sering saya guna adalah seperti video lah. Okey, video yang lebih untuk menjelaskan konsep pembelajaran. Okay, seperti contoh YouTube. Okey, daripada YouTube tu kadang tu pelajar dapat lebih memahami sesuatu topik. Okey, selain pada itu, perisian ataupun aplikasi pendidikan. Contohnya menggunakan Delima lah. Okey, terdapat banyak bahan-bahan digital yang menggunakan Delima yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, para murid dan guru sebaik-baiknya boleh menggunakan platform Delima ni untuk pengajaran dan pembelajaran. Bahan digital seperti platform Delima membolehkan guru dan murid di seluruh negara serta kawasan luar bandar mengakses sumber pendidikan berkualiti. Pelantar pembelajaran seperti MOE Digital Learning membolehkan pembelajaran fleksibel, terutamanya sewaktu krisis pandemik COVID-19 dan bencana banjir baru-baru ini. Bahan digital adalah alat yang sangat berkuasa untuk merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar di Malaysia. Dengan akses yang lebih baik kepada sumber pembelajaran yang berkualiti, interaktif dan fleksibel, murid di sekolah luar bandar dapat memperkasakan untuk mencapai potensi penuh mereka dan bersaing dengan murid di kawasan bandar. Teknologi digital telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, termasuklah dunia pendidikan. Bahan digital kini menjadi pemakai utama dalam memperkasakan sistem pendidikan negara. Di samping itu, telah membuka peluang baru kepada murid dan pendidik. Assalamualaikum Tuan, saya Nur Ain Sofia binti Sharifah Fairuz daripada TSTV Plus ingin bertanya beberapa soalan. Pada pendapat Tuan, bagaimanakah bahan digital dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah luar bandar? Okey, terima kasih. Okey, sebagaimana yang kita tahu, pendigitalan merupakan satu perkara yang sangat penting dalam era global sekarang ni. Bahan digital dapat memainkan peranan dalam meningkatkan kualiti pendidikan sama ada di luar bandar ataupun di dalam bandar. Okey, semenjak kebelakangan ini, sebagaimana yang kita tahu, capaian-capaian talian internet telah melangkaui kawasan termasuklah di luar bandar. Sudah semestinya pendidikan digital ini sangat memberi kesan yang positif dan impak yang positif kepada pendidikan, terutama bagi kawasan-kawasan luar bandar. Kesimpulannya, bahan digital memainkan peranan yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya melalui peningkatan mutu pendidikan dan kemahiran generasi muda. Sekiranya kita mengamalkan bahan digital, pastilah negara akan melahirkan masyarakat yang proaktif, berdaya saing, kreatif dan inovatif. Belajar rajin sepanjang masa, ilmu dicari tanpa henti. Bahan digital wadah perkasa, membantu murid menimba bakti. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya meminta maaf sekiranya ada kekurangan atau kesilapan yang saya buat selama ini. Semoga kita berjumpa lagi.